beli buku. Sama. Kita tak boleh beli barang lain. Kalau kita beli barang lain, duit kita habis. Jom kita kira berapa ringgit kita tinggal. Jom. Kita dah masuk bilik pegawai. Sekarang kita kira berapa ringgit kita ada sekarang. 5, 10, 15, 16. Kita ada 16 ringgit. Kalau kita beli barang lagi, kita tak duit kita akan habis. So, jangan beli barang. Sekian, terima kasih dari Syambobi.